yang kurangnya pada akulah, ni pada akulah. POV kau lah. Kita POV tak aku melibatkan orang lain. POV aku kita kurang marketing Okay. untuk produk kita, which is lagu ataupun album lah. Sebab apa? Apple, iPhone, semua orang dalam dunia ni tahu iPhone. Yes. Tapi tengok billboard kat highway, ada lagi iPhone. Yes, betul. Apple buat marketing tau. Macam mana dia position diri dia. McD, semua orang tahu McD. Betul tak? Milo, semua orang tahu Milo. Dia masuk TV. Dia bayar TV untuk buat marketing. Betul. So, kita sepatutnya treat kita punya lagu tu as a product. Dan kita kena marketkan produk tu tadi. Sepatutnya setiap releasan tu kena ada press conference. Everything lah. Everything. Kau kena proper lah. Kalau band tu mampu bayar billboard, bayar je lah billboard. Betul tak? Betul. Tapi sekarang yelah, sebab kita run sendiri. Betul. Orang cakap apa? Capital restriction. Itu satulah. Faham. Betul lah. Tapi kau nampak main band ni kau treat as a business lah.